Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Arifin bin Haji Saili dari Sekolah Ugama Lambak Kanan. InsyaAllah akan membaca pelajaran amali ugama yang bertajuk Doa di Sisi Orang Sakit. Sebagai info tambahan, doa di sisi orang sakit dibaca ketika berada berdekatan ataupun di sisi pesakit. Doa di sisi orang sakit. Allahumma shfi, as'alullahal azim, rabbal arshil azim, ayyashfiyak. Ya Allah, sembuhkanlah. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, iaitu Tuhan yang memiliki singgasana yang agung untuk menyembuhkan engkau. Doa di sisi orang sakit. Allahumma shfi, as'alullahal azim, rabbal arshil azim, ayyashfiyak. Ya Allah, sembuhkanlah. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, iaitu Tuhan yang memiliki singgasana yang agung untuk menyembuhkan engkau.